Nama budak ni Hanan, tapi orang panggil dia Nan. Dalam banyak-banyak benda yang dia boleh jadi dalam dunia ni, dia tetap memilih bersyukur dengan apa yang dia ada. Walaupun dia bekerja sebagai operator yang bergaji kecil, namun dia tak pernah mengeluh dan selalu berkongsi rezeki apa yang dia ada. Inilah yang dipanggil qanaah. Hello, Koperasi Kaki Tangan Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. Kau dengar sini ya. Aku nak benda ni siap hari ni tau. Hari ni juga. Kalau tak, kau jangan mimpi kau nak balik raya. Kau faham tak? Ha? Okay? Di tempat kerjanya, dia selalu dipergunakan. Nak dekat pukul 7 dah ni Hanan. Jomlah. Kita orang pun nak buka sekali. Jom. Serius lah pukul 7. Jomlah kita pergi. Hanan, aku nak tanyalah. Kau kerja keras-keras, orang buat kau macam-macam, tapi kau still buat baik and kau still positif. Kau tak penat ke? Penat tu memanglah penat. Kerja mana yang tak penat? Tapi saya yakin buat baik pasti akan dibalas baik. Betul juga. Aku doakan semuanya dipermudahkan lah untuk kau. InsyaAllah. Dah azan ni. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, satu hari dia diuji dengan kehilangan tiket bas untuk pulang beraya ke kampung halaman. Tapi siapa sangka rancangan Tuhan. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Ya bang. Kenapa dia, Dik? Daripada tadi abang pandang tengok macam serabut je. Itulah bang, tadi saya berborak dengan mak saya. Mak saya marah saya, dia mengajuk sebab saya tak dapat balik kampung raya ni. Bukan tak nak balik bang, tiket saya hilang. Allahu Akbar. Saya ni nak balik kampung. Adik orang mana? Asal mana? Saya asal Seremban bang. Seremban? Ya. Oh, saya nak balik Melaka. Saya insyaAllah saya boleh tumpangkan adik ikut saya hantar ke kampung. Terus saya pun dah kebetulan dah nak melalui jalan tu nak ke Melaka. Kan bang, sebenarnya saya kalau boleh tak nak susahkan orang bulan Ramadan. Semua orang pun ada masalah masing-masing. Saya tak naklah abang susah sebab saya. Tak apa, Dik. Tadi rezeki lah. Betul ni bang? Abang tolong. Betul? InsyaAllah. Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Alhamdulillah bang, dia tak sangka pun tu. Ada juga orang yang baik sanggup tumpangkan yang balik Negeri Sembilan ni. Terkeluar pula Negeri Sembilan ni. Biasalah, Dik. Ujian ni macam-macam. Macam orang selalu cakap kan. Kalau kita buat baik, mesti dia balas baik. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa keberkatan dalam hidup. Sama ada dalam bentuk rezeki, hubungan yang baik ataupun ketenangan jiwa. Qanaah itu kaya, kebaikan itu berkat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, ikhlas dari kami, KKIMB.